Ada tak orang-orang setia alam atau orang-orang Shah Alam yang tengah mencari rumah banglo baru 2 tingkat? Okey, ada rumah banglo 2 tingkat baru ni guys. Rumah ni facing open. Facing open, tak menghadap rumah lain. Pasal keselamatan, jangan takut, dia satu row dengan guard. Dia gated and guarded. Berkeluasan 60 kali 80 guys. Rumah sangat besar. Ada 5 bilik, 7 tandas. 7 tandas. Okey, abang belanja sikit lah. Korang tengok ni bahagian depan dia. Tengok ni depan dia. Ni bahagian tepi. Bahagian tepi, tanah dia besar macam ni. Developer ni dia bagi sebelah je besar. So korang boleh buat macam-macam kat bahagian ruangan yang besar macam ni. Cuma side tepi sini dia buat macam laluan sajalah. Kita laju sikit. Okey, ni bahagian tepi. Jom kita tengok apa ada kat bahagian dalam. Okey, masuk je korang akan tengok bahagian dalam dia macam ni. Ni bahagian dalam dia. Pintu pivot besar macam ni. Dan inilah ruangan tamu dia. Sebesar alam ruangan tamu dia. Abang belanja sikit, pusing. Ada 2 sliding door kat bahagian sini. Korang boleh buat kitchen. Ini dia punya kitchen. Ini wet kitchen. Kemudian ini ada satu store, bilik maid, tandas. Bahagian belakang dia, tengok belakang pun ada tanah lagi. Kemudian kat bahagian bawah ada satu lagi bilik. Bilik dia ni, bilik ada tandas kat sini. Depan ni ada powder room. Satu powder room kalau guest guna kat bahagian sini. Jom kita tengok bahagian atas pula. Kita naik kat bahagian atas. Let's go. Okey, naik je bahagian atas. Dia ada ruangan jalan macam ni. Lepas tu dia punya living area kat bahagian sini. Dia bukan kat tengah-tengah, dia kat bahagian tepi sini. Nampak besar. Kemudian living area dia, tengok dia facing depan. Itu yang special pasal banglo ni. Biasa living area kat bahagian tengah. Kemudian sini bahagian bilik kan. Tapi ni dia tak. Dia bilik dia taruh kat one side sebelah sana. Ini ada satu lagi bilik. Ini bilik master. Okey, bilik master. Ini dia punya tandas. Tandas siap ada bathtub. Ada balcony guys. Bilik master ada balcony. Ini balcony dia guys. Tengok balcony menghadap hadapan.